Pernah tak anda rasa macam nak gila dalam satu perbualan yang nampak biasa-biasa saja? Bersiap, anda keluar dari perbualan itu dengan perasaan seolah-olah otak anda baru sahaja dikisar dalam pengisar. Imali, anda cuba menjelaskan pandangan anda, tetapi jawapan yang anda dapat bukanlah penolakan secara terang-terangan. Ia sesuatu yang lebih halus, lebih licik. Mungkin ia satu dinding istilah yang kompleks atau keprihatinan yang lembut tentang keadaan emosi anda, atau mungkin hanya senyuman sinis yang seolah-olah berkata, comelnya awak ni naif betul, atau akhirnya anda mula meragui bukan orang itu tetapi diri anda sendiri. Anda meragui ingatan anda, kewarasan anda, keupayaan anda untuk memahami realiti. Ini adalah gaslighting 2.0. Ia lebih bijak daripada gaslighting klasik, di mana anda hanya diberitahu itu tak pernah berlaku, awak reka cerita. Versi baru ini tidak menyerang secara terus. Ia bertindak seperti racun yang bertindak perlahan, yang meracuni harga diri anda sedikit demi sedikit. Ia bukan tentang menafikan fakta, tetapi memanipulasi tafsiran anda terhadap fakta tersebut. Hari ini, kita akan bedah 5 teknik gaslighting halus yang mungkin sedang anda alami tanpa sedar. Teknik pertama, gaslighting intellectual. Pelakunya akan menghujani anda dengan istilah-istilah rumit, fakta separa saintifik atau rujukan kepada buku yang tidak pernah anda baca. Alamatnya bukan untuk membuktikan mereka betul, tetapi untuk membuat anda berasa bodoh, jahil dan tidak layak untuk berhujah. Contoh dialog. Hujah awak berdasarkan emosi, bukan prinsip materialisme dialektik. Awak tak nampak gambaran besarnya. Anda terdiam bukan kerana anda kalah, tetapi kerana anda telah dibuat percaya bahawa anda tidak cukup bijak untuk turut serta dalam permainan ini. Teknik kedua, gaslighting melalui keprihatinan. Ini adalah manipulasi yang disamarkan sebagai kebimbangan. Ia adalah serigala berbulu domba. Saya risaukan awak lah. Sejak kebelakangan ni awak nampak emosional sangat. Mungkin awak perlukan rehat. Awak pasti ke awak ingat semuanya dengan betul? Ini adalah cara halus untuk berkata, perasaan awak adalah hasil daripada ketidakstabilan awak, bukan tindakan saya. No, ia melumpuhkan anda kerana melawan keprihatinan akan membuat anda kelihatan tidak bersyukur atau paranoid. Teknik ketiga, peralihan fokus. Ini juga dikenali sebagai whataboutism. Ia adalah seni bela diri, perbualan untuk mengelak daripada tanggungjawab. Anda berkata, saya rasa terkilan bila awak pelekehkan idea saya depan kawan-kawan. Jawapannya, tapi mari kita cakap tentang kenapa awak tak yakin sangat dengan idea-idea awak. Mungkin awak patut usahakan isu keyakinan diri awak tu. Serta-merta, fokus beralih daripada tindakan mereka kepada masalah anda. Mereka bukan sahaja mengelak kesalahan, malah meletakkan diri mereka sebagai pembantu yang sedang menganalisis kelemahan anda. Teknik keempat, penurunan nilai mikro. Ia bukan kritika terang-terangan seperti awak mengarut. Ia lebih kepada tindakan-tindakan kecil yang menghantar mesej yang sama. Rasa seperti, alahai, mulalah tu, atau relaxlah, janganlah buat cerita sedih pula. Setiap tindakan ini adalah satu suntikan kecil keraguan. Sendirian, ia nampak tidak berbahaya, tapi apabila terkumpul, ia mewujudkan satu luka besar dalam keyakinan anda terhadap kepentingan emosi anda sendiri. Teknik kelima, gaslighting amnesia. Ini adalah versi yang lebih halus bagi itu tak pernah berlaku. Bukannya penafian secara langsung, tetapi lebih kepada, pelik, saya ingat cerita tu lain sikit. Dan dia tahu, mungkin bagi saya, perkara tu taklah penting sangat. Ini membuatkan anda mempersoalkan bukan sahaja fakta itu sendiri, tetapi juga kepentingannya dan tafsiran anda terhadapnya. Adakah saya terlalu sensitif? Adakah saya melebih-lebih? Baiklah, kita telah kenal pasti musuh-musuh halimunan ini. Sekarang, bagaimana untuk melawannya? Ini bukan tentang memenangi pertarungan. Ini tentang melindungi kewarasan anda. Langkah pertama, namakan ia. Beri label pada raksasa itu bila anda boleh berfikir. Ini gaslighting melalui keprihatinan.
ia serta-merta kehilangan sebahagian besar kuasanya. Anda tidak lagi terperangkap dalam kekeliruan. Anda menjadi seorang pemerhati yang menganalisis taktik. Langkah kedua, berpaut pada realiti anda, simpan satu jurnal peribadi. Tuliskan perbualan atau peristiwa penting. Hari ini X berkata Y dan saya rasa Zeta. Ini bukan untuk digunakan sebagai bukti dalam pertengkaran. Ia adalah sauh anda. Ia untuk kewarasan anda sendiri. Apabila anda mula meragui ingatan anda boleh merujuk kembali kepada tulisan anda sendiri. Langkah ketiga, gunakan kenyataan saya daripada berkata, awak buat saya rasa bodoh. Cuba katakan, saya rasa keliru bila awak guna istilah-istilah macam tu. Asal sebelah sangat sukar untuk menafikan pengalaman peribadi seseorang. Anda tidak menuduh, anda hanya menyatakan perasaan anda. Ini mengalihkan perbualan daripada pertarungan ego kepada perkongsian perasaan, sesuatu yang lebih sukar untuk dimanipulasi. Langkah keempat, tetapkan sempadan, bukan mulakan peperangan. Anda tidak perlu menang dalam hujah itu. Matlamat anda adalah untuk menghentikan manipulasi. Katakan dengan tenang, saya tidak bersedia untuk meneruskan perbualan ini dengan nada sebegini. Atau, mari kita kembali kepada soalan asal saya. Ini menuntut semula kawalan ke atas hala 7 perbualan tanpa perlu menjadi agresif. Langkah kelima, jarakkan diri. Ini adalah langkah yang paling sukar tetapi selalunya paling perlu. Jika tingkah laku ini berterusan dan tiada tanda-tanda perubahan, satu-satunya penyelesaian jangka panjang adalah dengan menghadkan atau memutuskan hubungan dengan orang itu. Kesihatan mental anda lebih berharga daripada mana-mana perhubungan. Sebagai kesimpulan, belajar mengenali gaslighting tuai mono bukanlah tentang menuding jari atau memulakan drama. Ia adalah tentang menuntut semula hak anda ke atas realiti anda sendiri. Perasaan anda adalah sah. Ingatan anda berfungsi. Pandangan anda mempunyai nilai. Jangan biarkan sesiapa pun, walau sehalus mana caranya, memadamkan keyakinan yang sepatutnya menjadi milik anda. Lindungi ruang mental anda. Ia adalah aset anda yang paling berharga